Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, sihat, Ustaz. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan kesyukuran kita kehadrat Ilahi atas limpahan taufik hidayahnya. Kita masih lagi diberikan peluang untuk sama-sama berada dalam siri yang keberapa ni? Ini bukan siri yang keberapa. Ini namanya siri ulangan ikut bacaan guru. Okay, kenapa kita buat siri ulangan bacaan guru ni? Okay, sebabnya kita dah habis juzuk yang ketiga. Jadi kita akan buat ulang kaji bacaan satu persatu. Saya baca, kemudian peserta yang ada dalam kelas ini dan kelas hukum ini akan ikut bacaan kita satu persatu insyaAllah. Okay, jadi setiap orang akan diberikan peluang untuk baca setengah muka surat. Okay, jadi ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semua yang hadir, sama ada yang menonton kita punya live di channel YouTube kita ataupun yang hadir melalui kelas Google Meet kita. Kita doakan kalian semua, ibu-ibu, mak-mak, kakak-kakak, abang-abang sekalian yang saya sayangi dan saya kasih sekalian, dikurniakan darjat manusia yang terbaik di sisi Allah dan dimatikan sebagai orang-orang yang beriman insyaAllah. Okay, jom kita mulakan kita punya bacaan pada pagi ini insyaAllah. Jadi untuk peserta yang pertama, saya akan jemput Umi Ella Asli. Sama-sama kita ikut bacaannya insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Okay, Umilah boleh ikut? Buka mic. Enggak satu-satu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Hati-hati jangan ba'dahum, yang ni ba'dah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Okey, baik, bagus. Minhum man kallama Allah. Minhum man kallama Allah. Okay, sekali lagi. Min tu pendek je. Minhum man kallama Allah. Minhum man kallama Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walakin
اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع. Lam tu panjang ke Ustaz? لا Okey. لا tu panjang لا بيع فيه ulang balik Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fih. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة La bay'un fihi wala hullatul wala syafa'ah. ولا خلة ولا شفاعة Wala hullatu wala syafa'ah. والكافرون هم الظالمون Wal kafiruna humuz zalimun. Okey, baik, bagus. Masya Allah, barakallahu fiik. Okey, seterusnya kita panggil Mak Tun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قد تبين الرشد من الغي. Okey, Mak Tun kat sini qad, jangan baca qalqalah kat situ. Dia baca qad tabai. Ya. قد تبين الرشد من الغي. Masih bunyi qalqalah tu. Dia huruf dal tu kena hilangkan dia. Qad tabai. Macam tu. Qad tabai. Sebab itu bukan qalqalah tu. Sebabnya selepas huruf dal tu ada huruf ta. Okey. قد تبين الرشد من الغي. Ghai tu pendek. Minal ghai. Ulang sekali lagi. قد تبين الرشد من الغي. Okey, baik. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. والله سميع عليم. Okay, baik. InsyaAllah, barakallahu fiik. Afika barakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Seterusnya kita tukar arah. Kita panggil Mak Rupiah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada semua yang baru masuk. Sekarang kita berada dekat sesi pembacaan ulangan bacaan. Sesi bacaan ulangan. Bacaan ni maksudnya saya baca, kemudian para peserta yang berada dalam kelas Google Meet ni akan ikut bacaan saya. Seorang demi seorang, insyaAllah. Okay, Mak Rupiah ada tak? Boleh buka mic, Mak Rupiah. Okay, tak ada Mak Rupiah. Kita panggil Mak Ngah dulu, insyaAllah. Mak Ngah, silakan Mak Ngah. Yang baru masuk, kita berada dekat muka surat 43 insyaAllah. Okay. Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ يخرجونهم
من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. Okey, baik, bagus. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz, barakallah. Okey, baik. Seterusnya kita panggil Mak Rupiah. Silakan Mak Rupiah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, yang baru masuk kita berada dekat muka surat 43 ayat 259. Okey. Kita buat sesi bacaan ikut bacaan Ustaz, insya-Allah. Okey. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه
فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام قال لبثت 100 قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Okey, baik, bagus, Masya Allah, Barakallah fiik. Wafik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, baik, seterusnya kita akan panggil Mak Zaidah. Okey, sebelum kita panggil kepada Mak Zaidah, saya nak tanya semualah. Siapa tahu kisah yang ada dekat ayat 258 ni? Kisah pasal apa ni? 258 ni. Siapa tahu? Kisah pasal apa? Kisah Muzia. 258. Nabi Ibrahim dengan siapa? Orang berdebat dengan Nabi Ibrahim. Siapa orang tu? Orang itu ialah Namrud. Namrud. Raja Namrud. Okey. So masa tu Allah bagi kekuasaan kepada Raja Namrud. Okey. Memang siapa tak kenal Raja Namrud, itu adalah satu raja yang sangat hebat dia punya kekuasaan. Okey. Dia antara raja yang terkenal lah. Namrud, Firaun. Okey. Jadi Allah datangkan Nabi Ibrahim untuk sampaikan dakwah kepada Raja Namrud, okay, mengenai ketuhanan. Okay. Tapi orang tu, Raja Namrud tu bongkak. Dia kata, walaupun Nabi Ibrahim kata, Allah tu, Tuhan tu maha menghidupkan lagi maha mematikan. Tapi Raja Namrud kata, aku boleh hidupkan, aku boleh matikan. Macam tu. Maksudnya dia boleh bebaskan sesiapa saja yang dia suka daripada tahanan, dan dia boleh hukum mati kepada sesiapa saja orang tersebut yang daripada tahanan tu, dia boleh matikan. Okay. Lepas tu, Nabi Ibrahim beritahu, boleh tak sekarang ni Allah boleh terbitkan matahari daripada timur, boleh tak engkau pula terbitkan balik daripada barat? Tercengang dia. Fabuhital ladzi kafar. Maksudnya dia tengah tercenganglah kenyataan tersebut, dia memang tak mampu nak buat. Okay, lepas tu dalam ayat yang ke-259 ni, kisah pasal apa ni? Orang yang tidur 100 tahun. Kafir ke Ustaz? Bukan. Oh, bukan. Uzair. Uzair ni siapa Uzair? Dia berlaku waktu zaman bila Uzair? Zaman Nabi Muhammad ke? Agak-agak. Zaman Nabi Ibrahim. Bukan.
Uzair ni berlaku antara zaman Nabi Musa. Musa dengan Musa. Nabi Isa. Antara zaman tu. Okay. Kita tak tahu tarikh yang tepatnya. Tapi peristiwa ni berlaku dekat Palestin. Okay. Di mana Uzair satu hari dia sedang jalan dekat Palestin. Kota Palestin tu masa tu dah hancur. Dimusnahkan oleh satu pemerintahan yang zalim. Dia hancurkan kota Palestin. Jadi dia kata dalam hatilah, macam mana agaknya kalau kuasa Allah boleh hidupkan balik, boleh bangunkan balik kota Palestin ni. Okay. Lepas tu, serta-merta, dia pergi rehat dekat satu pokok, dekat kota Palestin tu, dia tertidur dekat pokok tu. Selama 100 tahun dia tidur. Dalam masa 100 tahun tu lah berlaku perubahan dekat kota Palestin. Orang tak sedar pun dia ada dekat situ. Okay. 100 tahun. Oh, Ustaz. Jadi Ustaz, maaf Ustaz. Jadi maknanya Palestin dah biasa hancur dah Ustaz ya? Hancur. Dulu banyak kali hancur dah. Banyak kali dah hancur. Sebab maksudnya bila pemerintahan yang zalim cuba menawan Palestin, maksudnya bukan orang Islam lah. Dia orang kafir, dia tawan Palestin, dia akan hancurkan semua. Okay. Banyak tempat-tempat yang bersejarah dihancurkan zaman dulu. Okay. Tapi selama 100 tahun tu, pemerintahan tu bersilih ganti. Okay. Lepas tu, kota Palestin dibangunkan balik, baru orang ni terjaga, Uzair. Uzair ni adalah manusia yang didakwa sebagai anak Allah oleh orang-orang, siapa? Siapa yang dakwa Uzair ni anak Allah? Orang siapa? Agama apa yang anggap Uzair ni anak Allah? Yahudi lah kot Ustaz. Ya, agama Yahudi. Agama Yahudi. Nasrani anggap Nabi Isa anak Allah. Tapi Uzair dia dianggap oleh agama Yahudi sebagai anak Allah, Uzair ni. Okey. Boleh baca sama-sama kita lihat dia punya terjemahan insya-Allah. Jom sambung. Ustaz, minta maaf. Ya. Itu Ustaz, itu agaknya Yahudi sekarang ni claim Palestin tu hak umat Yahudi ke Ustaz? Itu dia lawan minta tawan, dia nak tawan balik macam tu Ustaz. Bukan, dia memang tujuan dia nak bangunkan kuil dekat tanah haram tu. Kononnya untuk menyambut Dajjal. Dajjal akan bersinggah sana dekat situ. Sebab itu caranya dia kena tawan sikit-sikit, dia gali sikit-sikit bawah tu, biar hancur atas tu, baru dia bina kuil besar kat situ. Okey, itu plan dia. Okey, baik, jom sambung. Siapa tadi kita nak panggil? Mak Zaidah, jom. Okey, yang baru masuk kita berada dekat muka surat 44 ayat 260. Sama-sama kita baca dan kita ikut dia punya terjemahan insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat faham apa yang kita baca tu insya-Allah. Jom. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن ولكن لي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا
ثم ادعهن يأتينك سعيا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة bukan كمثل حبة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم. Okey, baik, bagus. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya nak tanya semua, dalam ayat 260 tu, ada berapa ekor burung yang Nabi Ibrahim kena cincang? Ada 4 Ustaz. 4 ekor burung. Okey, baik, bagus. Okey, sambil-sambil baca, kita lihat terjemahannya supaya kita dapat tahu apa yang kita baca. Saya akan tanya terus lagi nanti, insyaAllah. Okey, seterusnya kita panggil Umi Nursiah. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة. Okay, boleh? Okay, tak apa. Kita berhenti kat situ. Ambil balik dekat sini. Khairum min sadaqati yatba'uha adha. خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم والله غني حليم
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فأصابه وبيل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين. Okey, baik, bagus. Masya Allah, barakallahu fi. Alhamdulillah. Terima kasih Jadi, Ustaz. saya nak tanya semua dalam ayat yang ke-262 ni, apakah yang perbuatan yang kita tidak boleh lakukan ketika kita memberi infak kepada seseorang? Kita jangan mungkit. Menyebut-nyebut Ustaz. Jangan ungkit. Lagi satu? Jangan riak penerima. Jangan Menyakitkan sakiti perasaan. hati. Jangan Menyakitkan. sakiti hati penerima tu. Apa-apa dengan apa-apa perkataan pun. Dengan memek muka ke, dengan sebut, datang lagi budak ni. Macam tu. Jangan. Jangan cakap macam tu. Okay? Allah tak izinkan kita cakap macam tu. Sebab apa? Kalau kita lakukan perbuatan tersebut, maka seolah-olah kita punya level sedekah tu seperti orang yang bersedekah dalam keadaan riak. Okay? Ataupun sedekahnya orang yang tidak beriman. Itu kita punya level kalau kita sakiti orang yang terima sedekah tersebut atau kita ungkit sedekah tersebut. Okay? Kita punya level tu sama seperti orang yang riak dalam keadaan bersedekah ataupun orang yang tidak beriman waktu mereka sedekah. Okay? Maksudnya orang kafir lah. Apakah balasan kepada dua golongan ni? Orang riak dengan orang yang kafir waktu mereka sedekah. Okay? Di mana sedekah mereka jadi seperti apa tu? Ada tanah liat dekat atas batu, tiba-tiba tanah liat tu seolah-olah macam kita punya sedekah lah. Okay, datangnya, lepas tu disebabkan mereka tidak beriman ataupun disebabkan mereka riak dalam keadaan sedekah ataupun mereka menyakiti hati penerima sedekah ataupun mereka mengungkit-ungkit sedekah mereka, maka tanah liat tu akan ditimpa oleh hujan, maka hilanglah tanah liat tersebut. Maksudnya sia-sia saja sedekah orang-orang yang lakukan sedekah tersebut. Okay. Baik, seterusnya kita tukar orang. Kita panggil selanjutnya Kak Zah, silakan. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب جنة من نخيل وأعناب. Okay. Dan Maya ni, Allah nak tanya kita lah. Suka tak kalau kita diberikan ataupun kita ada kebun anggur dengan kebun tamar? Saya tak nak kebun anggur dengan kebun tamar. Tak laku dekat tanah air kita kan. Kita tukarlah kebun, contohnya kebun musang king ke. Suka tak kalau kita ada kebun yang macam tu? Ataupun kebun apa? Kebun yang buah-buahannya menghasilkan buah yang banyak. Mesti kita suka kan kalau kita ada kebun tersebut kan. Contohnya. Okay. Apa yang berlaku? Tajri min tahtihal anharu lahu fiha. Tajri min tahtihal anharu lahu fiha. Lahu fiha min kulli thamarat. Lahu fiha min kulli thamarat. Bukan sahaja kebun kita tu ada banyak macam-macam buah, tapi ada juga sungai yang mengalir. Maksudnya apa tu? Kalau kebun yang ada sungai tu maksudnya apa? Kebun yang subur. Ya betul, sangat subur. Kalau kebun tak ada sungai, maksudnya kebun tu bila berhasil boleh mati. Tapi kebun ni sentiasa menumbuhkan hasil yang banyak sebabnya ada sungai. Okay. Seterusnya. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ. ذُرِّيَّتَهُ salah. ذُرِّيَّةٌ. Zurriyatun. Okay, ulang balik. Wa asabahul kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa.
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Okey, boleh seterusnya kita tukar. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Kak Norias No, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang baru masuk kita berada dekat muka surat 45 ayat 267. Sama-sama kita baca, kita lihat dunia terjemahan juga. Moga-moga memberi manfaat kepada kita punya kefahaman ayat insya-Allah. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولستم بآخذيه إلا أن تعمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا أن الله غني حميد. Ayat 267 ni Allah nak cerita ke pasal apa ni? Siapa tahu? 267 ni nak cerita pasal apa? Kalau kita nak sedekah, kena sedekahkan apa? Sedekah. Sedekahkan yang baik-baik lah Ustaz. Baik-baik. Kalau kita nak sedekah atau kita nak berikan apa-apa saja, kena berikan yang terbaik kepada penerima sedekah tu. Jangan kita berikan barang-barang yang kita dah tak nak pakai, apa saja yang kita dah tak suka, apa-apa sajalah. Baju yang dah lusuh ke apa, kita bagi kat orang yang miskin. Jangan macam tu. Sebabnya apa? Allah bagi perumpamaan supaya kita faham. Andai kata kita yang penerima sedekah tu, agaknya kita nak tak terima barang-barang yang dah rosak, dah tak bagus. Mesti kita terima, tapi kita terima dalam pejam mata. Tak nak. Macam nak tak nak je terima macam tu. Okey. Jadi Allah beritahu dalam penghujung ayat tu, Allah Maha Kaya. Jadi kalau kita nak berikan sedekah, berikan yang terbaik kepada si penerima sedekah. Okay, jangan kita bagi barang-barang yang dah lusuh ataupun apa-apa saja yang kurang kualiti. Okay. Sebagaimana kita juga kalau kita terima barang, kita mesti nak terima barang yang bagus kan. Okay. Seterusnya sambung. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla.
Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha'. Yu'til hikmata man yasha'. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Sekali lagi. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. Okey, baik, bagus. Masya Allah, barakallahu fi. Afika barakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Seterusnya kita panggil Kak Roswati. Ya, ahlan wa sahlan yang masuk dekat kita punya kelas live di channel YouTube kita. Okey. Moga-moga kalian boleh ikut sama-sama kita punya pembacaan insya-Allah. Okey, untuk makluman, bulan Ramadan nanti kita akan buat 2 sesi kelas setiap hari. Maksudnya kita akan buat pagi dan petang. Okey, pagi tu rancangan awalnya kita akan buat sebelah pagi pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Maksudnya 2 jam. Pagi 8 hingga 10. Lepas tu sesi petang pula 2 hingga 4. 2 jam juga. Okey. Itu saja. Setiap hari kita akan buat sepanjang bulan Ramadan insya-Allah. Waktu malam kita tak ada kelas sebab kita nak bagi peluang untuk kita bertarawih pada waktu malam insya-Allah. Okey. Seterusnya jom kita buka untuk Kak Roswati. Ya. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ. مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. مِن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْ مِن نَّفَقَةٍ مِن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. إِن تُبْدُوا, du ni pendek. إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ. إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. Sadaqatin bukan sadaqatin. Sadaqati fani'i. Okey, ulang balik. إن تبدوا الصدقات فنعما هي. Fani'imma hi. Ma tu panjang. فنعما هي. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويكفر عنكم من
سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من غير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Okay, baik. Seterusnya kita tukar orang, kita panggil sama-sama Umi Zai. Sebelum kita tukar orang, saya nak tanya kepada semua lah. Okay. Dalam ayat yang ke 271 ni. Okay. Mana yang lebih baik? Sedekah secara terbuka, kita viralkan dekat media sosial kita yang kita tengah sedekah ni, ataupun kita sedekah secara sembunyi-sembunyi. Mana yang lebih baik? Sembunyi, Ustaz. Okay. Tapi kalau nak secara terbuka boleh tak? Boleh, tapi niatnya boleh. Untuk mendorong orang. Ya, betul. Kalau kita nak sedekah secara terbuka, hati-hati. Sekarang kita punya niat tu boleh lari. Kita takut kita sedekah tu sepatutnya nak tunjuk kepada orang. Nak riak. Itu bahaya. Okay. Lagi selamat lagi lebih baik untuk kita sedekah secara sembunyi-sembunyi. Tak ada orang tahu. Kita transfer duit ke, contohnya kita tak cerita pun kat orang. Senyap-senyap je. Okay. Paling mudah macam itulah. Okay. Dan kelak Allah akan hapuskan segala kesalahan kita. Nampak tak? Dengan sedekah saja Allah boleh hapuskan segala kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan. Okay, subhanallah. Okay, seterusnya. Umi Zai, silakan. Ya. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن
innallaha bihi alim. Wa ma tufiqu Wa ma tunfiqu. wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. Tak apa. Alladzina yunfiquna amwalahum. Alladzina yunfiquna amwalahum Billaili wan nahari sirran wa alaniyah. Billaili wan nahari sirran wa alaniyah. Falahum ajruhum inda rabbihim. Falahum ajruhum inda rabbihim. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Okey, baik, bagus. Masya Allah, barakallah fiik. Okey. Jadi dalam ayat yang ke-273 ni, okey, kita kena perhatikan kepada siapa sedekah yang kita nak berikan. Maksudnya bukan kita kalau boleh kita carilah mana-mana orang-orang yang betul-betul miskin ataupun orang-orang yang menjalankan kerja-kerja dakwah. Okey, mereka tak minta bayaran apa-apa. Okey, kita kena betul-betul cari orang macam tu untuk kita berikan sedekah. Okey, sebab apa? Sebab bukan mereka malas bekerja, tapi mereka penuhkan masa mereka untuk berdakwah di jalan Allah, menyebabkan mereka tak ada masa untuk bekerja. Okey, maka kita kena bantu orang macam tu. Okey. Dan sehingga kan ramai orang menyangka, orang tu tak kerja mesti orang tu kaya kan. Padahal dia memang tak mampu pun dalam kehidupan mereka. Tapi disebabkan dia mencurahkan masa dia untuk berkhidmat di jalan Allah, maka menyebabkan dia betul-betul tak mampu untuk bekerja, semata-mata untuk berkhidmat diri dia jadi di jalan Allah. Maka kalau kita nampak orang macam ni, kita kena bantu. Okey. Dan orang macam ni biasanya dia tak minta-minta. Dia beritahu, dia tak ceritakan kesusahan dia. Dia diam je. Okey. Kena bantulah. Seterusnya Allah beritahu bahawa apa saja harta yang kita belanjakan di jalan Allah dengan harta yang baik, maka Allah Maha mengetahui dia punya jumlah tersebut, dia punya keikhlasan tu macam mana. Kita kena gunakan segala apa yang kita ada untuk berkhidmat juga di jalan Allah. Mungkin kita tak mampu nak berikan fizikal kita, tapi kita ada harta, kita gunakan harta kita itu untuk infakkan ke jalan Allah. Okey. Seterusnya, kita tukar orang. Selanjutnya kita panggil Kak Nur Zaila. Silakan. Okey, yang baru masuk kita berada dekat muka surat 47. Ayat yang ke-275. Ayat berkaitan dengan riba. Saya minta maaf, saya punya kamera ni tidak menyala tiba-tiba. Okey, Kak Nozela, bila saya baca, Kak Nozela kena tutup mic dulu. Okey, sebab suaranya bergema. Okey. Bila saya baca, Kak Nozela tutup. Lepas tu bila saya habis baca, baru Kak Nozela buka untuk bacaan Kak Nozela. Okey, insyaAllah. Okey, jom. Kita ikut sama-sama bacaannya. Macam mana keadaan orang yang makan riba tu, apakah hukuman dia, apakah situasi dia. Jom. Kita sama-sama ikut bacaan saya, insyaAllah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun. Okey, kita ambil balik dekat la.
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ulang balik dekat situ. Alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Ambil daripada allazi. Buka mic kan Nauzaila. Balik ke Ustaz? Mula dengan allazi. Alladhi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Jangan kita baca yatahab. Kita baca yatakho. Yatakhob. Oh, okey. Nanti cakap. Okay. Allazi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Kata tu yatakhabbatuhu, bukan yatakhabbatumu. Yatakhabbatuhush. Cuba sekali lagi. Allazi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Okay, huruf kha tu kena betulkan lagi nanti, tak apa. Okay, seterusnya. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang tu bukan riba, tapi riba. Ba je. Okay. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Okay. Cuba ulang balik dekat. Innamal bai'u mislur riba. Ba tu panjang dua harakat. Ba. Innamal bai'u mislur riba. Macam tu. Okay. Seterusnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman jaa. Sekali lagi. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى Okay. فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار. ومن عاد فأولئك أصحاب النار. هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله لا يحب كل كفار أثيم.
Wallahu la yuhibbu kulla kaffari azim. Kafarin athim. Kaffarin asim. Okey, baik. Innalladzina amanu wa amilus salihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat Wa aqamus salata wa atawuz zakah. wa aqamus salata wa atuz zakah. Wa atuz zakah ke wa atawuz zakah? Oh tak. Wa atawuz. Okey, ulang balik. Wa aqamus salata wa atawuz zakah. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim. Lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Okey, baik, bagus, Masya Allah, barakallahu fi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kak Aini, silakan. Okey, jadi Ya, kalau saya kita lihat ayat yang Kak Nurzaila baca tu berkaitan dengan ayat riba. Jadi hati-hati apabila kita terlibat dengan urusan yang berkaitan dengan riba, kita kena buang segera urusan tersebut. Sebabnya kalau kita berada dalam urusan yang berkaitan riba tu, pinjaman ke ataupun bunga ke apa, segala-galanya lah yang berkaitan dengan riba tu, kita akan menyebabkan kita, maksudnya kalau kita menyangka bahawa benda tu adalah sebahagian daripada perniagaan, padahal Allah telah mengharamkan riba. Allah telah menghalalkan perniagaan. Okay? Jadi kalau kita menyangka benda tu adalah sebahagian daripada urusan perniagaan, maka kena hati-hati. Sebabnya kita takut kalau kita masih kekal dalam perbuatan riba tersebut, kita akan jadi ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Itu hukuman kepada orang yang memakan riba. Okey, seterusnya Kak Aini. Yang Saya, baru masuk, kita berada dekat muka surat 47 ayat yang ke-278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فلكم رؤو ke falakum ru'u? Subhanallah. وإن تبتم فلكم رؤوس salah. وإن تبتم فلكم رؤوس masih baca ra'u. Subhanallah. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. La tazlimuna wa la tuzlamun. La tazlimuna wa la tuzlamun. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت كله سبحان الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Okey, baik. Seterusnya kita tukar arah. Barakallahu fiik. Wafika barakallah. Terima kasih Ustaz. Okey, kita panggil seterusnya Kak Salmi. Silakan Kak Salmi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Okey, satu muka surat. Tapi kita pecahkan kepada dua juga lah insyaAllah. Okey, ayat berkaitan dengan hutang. Okey. Ya Ustaz. Yang baru masuk, kita berada dekat muka surat 48. Satu ayat saja, ayat 282 insyaAllah. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم وليكتب بينكم sebab ba tak ada baris mati tu. وليكتب بينكم وليكتب بينكم bunyi lagi kau kalah. Jangan kau kalahkan dia. وليكتب بينكم tub بينكم وليكتب بينكم كاتب بالعدل كاتب بالعدل كاتب بالعدل yeah. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأبى كاتب ولا يأبى كاتب katu dua harakat ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمهم الله كما علمه الله كما علمهم الله tak ada alamahumullah, alamahullah. Kama kata kama allamahullah. Okey, Ustaz. Okey, baik.
Seterusnya. Ya. Falyaktub wal yumlil ladzi alaihil haqq. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. وليتق الله ربه Kan? Bukan وَلْيَتَّقِ اللَّهِ. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا Okay, ambil balik dekat situ. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. Mulakan dekat situ bacaannya. ولا يبخس منه شيئا. Okay, baik. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين. فرجل وامرأتان. فرجل وامرأتان. Okey, baik, bagus, Masya Allah, Barakallah fi. Kita tukar orang. Barakallah, terima kasih Jadi, Ustaz. sama-sama dalam ayat hutang tu Allah beritahu bahawa kalau kita nak buat transaksi hutang ataupun urus niaga hutang, kena ada kena tulis hutang tersebut. Okey. Jangan kita cakap mulut je. Jangan kita percaya bulat-bulat saja. Kena ada tulis hutang tersebut. Okey, itu permulaan untuk asas kepada urusan hutang. Mesti ada tulis. Okey, kena catat hutang tersebut. Okey. Dan kalau kita lantik sesiapa saja yang boleh menulis urus niaga hutang tersebut, orang yang dipertanggungjawabkan untuk tulis hutang tersebut kena tulis betul-betul dengan adil. Tak boleh nak tarik diri ke, tak boleh nak tipu-tipu tulis jumlah hutang tersebut. Kena lakukan dengan adil. Okay. Dan kena ada saksi jugalah. Saksinya tengok kat situ, 2 orang lelaki sebagai saksi hutang tersebut, ataupun kalau tak cukup 2 orang, boleh 1 orang lelaki dan 2 orang perempuan untuk jadi saksi kepada hutang tersebut. Okay, seterusnya kita tukar orang. Kita panggil Kak Dayang, silakan. Ya, Ustaz. Okay, sambung. Yang baru masuk kita berada dekat muka surat 48. Pertengahan ayat 282. Okay. Mimman tardawna minasyuhada. ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر
تذكر إحداهما الأخرى أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله صغيرا أو كبيرا إلى أجله. Macam tu. Dan sekali lagi. صغيرا أو كبيرا إلى أجله. Okay. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ذلكم أقسط عند الله وأكرم للشهادة وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. Okey, baik. Alhamdulillah habis dah ayat hutang. Okey. Sama-sama, masya-Allah, barakallahu fiik. Jadi dalam ayat ni Allah juga sentuh kalau kita lakukan urusan perniagaan yang berkaitan dengan jual beli secara tunai, maka Allah kata tak salah untuk kamu tidak menulis jual beli tersebut. Maksudnya tak apa kalau jualan tunai, tak apa. Tapi kalau jualan hutang, mesti kena ada penulis yang akan catat hutang tersebut. Okey. Seterusnya, kita panggil Kak Liz, silakan. Yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Kita berada dekat muka surat yang terakhir untuk surah Al-Baqarah. Kak Liz ada ke? Ada, Ustaz. Okey, muka surat 49 ayat 283. Sama-sama kita baca. Kita akan lihat dalam ayat yang Kak Liz nak baca ni berkaitan dengan gadaian, okey, ataupun ar-rahnu. Kita menggadaikan sesuatu untuk kita dapatkan hutang tersebut. Okey, jom kita lihat sama-sama bacaannya. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiba.
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فرهان مقبودة فإن مقبوضة فرهان مقبودة فإن آمن بعضكم بعضا. Kali ulang balik dekat fa'in a tu pendek. Fa'in amina ba'dukum. Ulang kat situ je. Fa'in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Wala taktumus syahadah. Wala taktumus syahadah. Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Dalam ayat 49 ni Allah beritahu, anda kata kita tak ada penulis hutang. Okey, maka kita boleh gunakan barang kita untuk jadikan kita boleh gadai barang kita untuk dapatkan duit tersebut untuk kita berhutang. Okey, dan Allah beritahu lagi, kalau kita percaya sesama penghutang tu, maksudnya kita percaya yang hutang tu adik-beradik kita, contohnya kita percaya dia akan bayar balik. Okey, maka tanggungjawab kepada orang yang berhutang tu untuk bayar betul-betul apa yang dijanjikan tu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sebab itu tanggungjawab kepada orang yang berhutang tersebut. Kalau kita tak tulis hutang tersebut, maksudnya kita percaya dengan orang tu untuk bayar hutang tersebut, kita tak perlu tulis. Tak ada masalah untuk kita tak tulis pun hutang tu. Tapi tanggungjawab tu terletak di bahu orang yang terima duit hutang tersebut. Sama ada dia nak jujur bayar hutang tersebut, ataupun kalau dia culas ataupun dia tak lakukan dengan jujur, ataupun dia tidak amanah dalam pembayaran hutang, maka dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Okay. Seterusnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey, baik. Bagus, Masya Allah, barakallah. Okey, seterusnya
Kita tukar orang. Mak Astuti ada? Saya nak tanya apa? Mak Astuti ada? Tak ada? Tok Mak tak ada juga. Okey, tak apa. Kita panggil selanjutnya. Kak Wawa ada? Mak Rahimah? Ada Ustaz. Kak Wawa ada. Okey, baik. Kita panggil Kak Wawa. Okey. InsyaAllah Kak Wawa boleh sambung ayat tu. Okay. Ada baki lagi ni, Mak Astuti, Tok Mak, dia tak respon lagi, kita bagi yang angkat tangan tu insyaAllah. Kak Wawa, Mak Rahimah, Kak Mariani. Okay, insyaAllah. Okay, Kak Wawa dulu insyaAllah. Okay. Amanar rasulu bima unzila ilaih. Amanar rasulu bima unzila ilaih. Bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Unzila ilaihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dalam ayat 285 ni, ini adalah sikap orang-orang yang beriman di mana kalau mereka dengar apa-apa sahaja firman Allah, okey, apa-apa sahaja firman Allah, maka mereka akan taat. Okey, mereka tak pertikaikan perkara tersebut. Okey. Seterusnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran. Rabbana wa la tahmil alaina isra. Rabbana wa la tahmil alaina isra. Kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Okey, baik. Masya Allah, barakallah fiik. Okey. Seterusnya kita panggil Kak Mariani ada? Mariani ada? Ustaz, saya ada Ustaz. Mak Astuti. Okey, silakan Mak Astuti. Okey, alhamdulillah. Okey, yang baru masuk kita berada dekat muka surat yang ke-50, surah baru iaitu surah Ali Imran. Okey, Mak Astuti baca dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Okey, baik. Masya Allah, barakallah fiik. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama Kak Mariani, ada tak? Ada Ustaz. Okey, baik. InsyaAllah. Silakan Kak Mariani. Sambung ayat yang ke-7 muka surat 50.
Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. Okey, sebelum kita lanjutkan, saya nak tanya, dalam ayat Al-Quran ni ada dua jenis ayat. Apakah ayat tersebut? Ayat apa? Siapa tahu? Ada dua jenis ayat. Pertama, ayat namanya ayat muhkamat. Ayat muhkamat tu ayat yang kita mudah faham maksudnya. Tegas, tepat ataupun dia punya maksud tu jelas. Okay? Dan seterusnya ayat yang kedua tu ayat mutasyabihat. Iaitu ayat yang samar-samar ataupun tidak terang maksudnya. Ataupun tidak dipastikan, tidak ada dalil dari segi maksud ayat tersebut. Okay? Maksudnya apa yang Allah terangkan dalam ayat Quran, macam tu saja maksudnya. Okay? Itu maksudnya ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar. Okay? Seterusnya, kita sambung lagi. Okay? Ustaz, minta maaf tanya Ustaz. Kalau yang ayat-ayat dalam Baqarah tadi pasal hutang, pasal riba, itu ayat mutasyabihat ke ayat apa? Itu ayat muhkamat lah, dah jelas kan? Muhkamat. Ya tegas. Terima kasih. Dia ayat-ayat mutasyabihat tu alif lam mim ataupun kedudukan Allah di mana, wajah Allah, tangan Allah. Itu ayat-ayat yang mutasyabihat yang kita tak tahu apa maksudnya. Hanya Allah je yang tahu. Okey. Yasin. Okey. Seterusnya sambung. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب. Okay, saya nak bawakan ibu-ibu sekalian dekat ayat yang ketujuh ni, di mana kan tadi saya kata dalam Al-Quran ni ada ayat-ayat mutasyabihat kan, ayat-ayat yang samar-samar, tidak terang maksudnya. Okay, kita tak tahu apa maksudnya. Okay, kita cuma tahu dari segi bahasa Arab saja, tapi dari segi maksud yang lebih mendalam kita tak tahu. Okay, jadi Allah beritahu kat situ, dalam ayat-ayat mutasyabihat tu ada setengah orang yang cenderung hati dia ke arah kesesatan. Okay, maka mereka buat apa dengan ayat-ayat mutasyabihat tu? Mereka tafsir maksud ayat, mereka cari apa maksud ayat mutasyabihat tu. Mereka takwil lagi ikut sesuka hati mereka tanpa ada dalil daripada Nabi. Nabi tak cakap pun pasal ayat ni. Nabi dah terangkan ayat mutasyabihat tu macam tu je. Tapi mereka cuba lagi nak tafsir lagi. Okay? Maka orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabihat ni, tafsir ataupun takwil ayat mutasyabihat ni, sebenarnya
mereka tak tahu pun apa maksudnya kecuali Allah saja. Okey, dan banyak orang yang lakukan tafsiran ayat-ayat mutasyabihat tu, tafsiran tu mengarah kepada kesesatan. Okey, maksudnya apa yang mereka tafsirkan tu banyak tak betul, banyak tidak benar. Malah menarik lagi orang ke arah kesesatan. Okey. Tapi untuk orang-orang yang di sebaliknya, maksudnya orang-orang yang faham tentang ilmu agama ni, mereka apabila berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat tu, mereka beriman. Maksudnya mereka kata itu hanya Allah je yang tahu. Wallahu alam, hanya Allah je yang tahu apa maksud sebenarnya. Mereka tak tafsir lebih. Mereka tak takwil ataupun mereka tak cari-cari apa maksud ayat-ayat mutasyabihat tu. Itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Itu sebenarnya yang kita kena ambil tahu. Okey, kalau mana-mana ada guru-guru ataupun sesiapa saja yang cuba tafsirkan ayat-ayat mutasyabihat ni, kita jangan ikut dia. Sebabnya banyak orang yang tafsirkan ayat mutasyabihat ni makin keliru mereka terus menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat ni. Okey, seterusnya. Sambung. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Okey, baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Seterusnya ada satu muka surat lagi sebelum kita tutup. Mak Rahimah ada? Nak tahu Ya. contoh ayat mutasyabihat tu apa? Macam mana? Macam okey. apa? Contoh ayat-ayat mutasyabihat tu, contohnya arash Allah. Maksudnya singgahsana Allah. Okey. Kita sebagai orang-orang yang beriman, kita kena yakin singgahsana Allah tu bukan macam singgahsana manusia. Ada bila Allah sebut arash Allah tu, kita stop macam tu je. Okey, arash Allah. Okey, macam tu saja. Ataupun Allah kata Allah berada di atas langit. Kita cakap okey, atas langit je lah. Jangan kita nak tafsirkan kalau kita kata Allah atas langit maksudnya Allah bertempat ke? Allah macam manusia ke? Macam tu. Kita jangan lebih-lebih berfikiran macam tu. Sebab Allah dah cakap Allah istawa alal arsh. Allah berada di atas arash. Maksudnya di atas lah. Tak perlulah kita nak tafsir Allah di mana-mana ke. Tak perlu. Okay. Sebab kita kalau kita beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat ni. Ayat dalam Quran. Contoh macam Alif Lam Mim itu ayat mutasyabihat je lah. Alif Lam Mim, Ha Mim itu ayat mutasyabihat. Tak ada siapa tahu maksudnya. Hanya Allah je yang tahu. Jadi kita tak perlu nak tafsir lebih-lebih macam tu. Okay. Okay, baik. Mak Rahimah silakan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم
كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Okey, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Yang seterusnya, Bonda Laila ada? Umi Zai? Ada Ustaz. Okey, baik. Jom kita habiskan dengan Umi Zai, insyaAllah. زين للناس حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وأزواج مطهرة ورضوان من الله 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 والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد. Okey, baik, bagus. Masya Allah, barakallahu fiik.